Hai, Assalamualaikum hampa. Welcome to my channel. Kali ini kami ke Stadium Bukit Jalil di mana berlangsungnya Havoc Food Festival yang diadakan di parking kereta. Bermula 31 Oktober hingga 2 November 2025. Havoc Food Festival bermatlamat untuk memberikan pengalaman dan hospitality berkualiti kepada usahawan Bumiputera yang terlibat. Ini menyediakan platform jualan produk yang menarik serta pengalaman interaktif kepada pembeli awam. Ia juga memberi peluang kepada usahawan baru dan lama untuk mengembangkan perniagaan mereka. Karnival ini dapat menyatukan komuniti usahawan untuk bersama-sama menyediakan juadah kepada orang ramai yang hadir. Jadi, jom ikut kami tengok apa yang best kat sini. Jom! Masuk tapi nasi gemuk. Nak try tak? Nasi gemuk. Nasi gemuk. Nak? Saya. Hah? RM12. Bulu ayam ada semua ada. Saya. Bang apa nama? Apa ni? Gula. Potong. Jeruk buah. Ada wak you. RM9. Si ganja penerang. Goreng. Masa nak beli dah? Si komok. Nak tengok dulu apa yang best. Yang sama sambung striper seketing utara goreng sama abang. Tahu ah. Tak ada handphone Roji ke sama dengan dia. Kita ada Roji sebelah. Dia mau keluar ni sampai bagi abang pun tak tahu. Tak tahu cuba. Nampak tu ni. Kenyat.
boleh? Ya. Baik, kita tengok dulu. Ayam. 6 dulu. Ada 8 je. Kita masak. Sotiok tu apa? Korea. Semua ni. Sok ah. Ni lah sok. Ayam susu bang, ayam susu macam mana? Ayam susu. Apa ni? Kriol. Pasta kan nasi goreng. Abang nasi goreng, pasta, mari sikit. Abang. Jangan sakit jiwa. Mango fruit. Ya, fruit. Apa ni? Air gepuk. Berapa ringgit bagi air gepuk dia? RM12. Amat kecil bang. Amat kecil. Ni tadi. Dah tutup ni. Dah habis kan? Dah habis kan? Bersama hari pun dah nak malam, kami pun dah nak balik dah. Okay, kita jumpa lagi dalam next video. Jangan lupa share, comment and subscribe. Bye bye.